Tak nak balas ke jasa ibu kita? Tak terasa ke nak balas jasa mak? Tak nak ke tuan-tuan? Tuan-tuan macam ni, kalau tuan-tuan ada mak, gunakan peluang ni. Balik, jumpa mak dan cuba peluk mak. Balik, nanti jumpa mak, peluk mak. Cakap dengan mak, mak, boleh tak abang nak peluk mak lama-lama? Mak kita tanya, kenapa ni? Dulu masa saya kecil-kecil, mak akan peluk saya lama-lama. Kenapa saya suruh tuan-tuan buat macam tu? Ketika tuan-tuan mula peluk mak tuan-tuan, tuan-tuan cium mak tuan-tuan, mak tuan-tuan akan berkata dalam hatinya, Ya Allah, terima kasih kerana Engkau kurniakan aku anak seperti ini dan berkatkan hidupnya. Percayalah tuan-tuan, selepas tuan-tuan dapat peluk mak tuan-tuan erat-erat, tuan-tuan dapat cium wajah dia dengan penuh kasih sayang, masalah yang ada pada kita diselesaikan oleh Allah segera. Kesusahan yang ada pada kita diangkat oleh Allah segera. Apa yang berlaku dalam keluarga kita diselesaikan oleh Allah segera. Percayalah. Kalau ada mak, balik tuan-tuan. InsyaAllah, apa yang kita buat berkat. Kita mengaji berkat, kita hidup berkat, kita kerja berkat. Apa yang kita buat dalam hidup ni berkat.